Makna kod bateri JIS, Japanese Standard, kod lama dan juga kod baru, dan apa itu AH, CCA dan juga RC. Free maintenance battery adalah lead acid battery. Plate dia dibuat daripada lead ataupun plumbum, PB dan juga lead oxide. Electrolyte pakai sulfuric acid, highly corrosive. Kemudian over time akan ada gas ataupun water evaporate. So kena top up distilled water. AH unit M hour bermaksud lagi tinggi nilai AH, lagi banyak capacity charge yang bateri itu boleh simpan. Contoh 100 AH bateri. M dia 5, maknanya boleh supply selama 20 jam. 5 kali 20 sama dengan 100 AH. Ataupun contoh untuk 10M load boleh last selama 10 jam. 10M kali 10 jam sama dengan 100M. Lagi besar AH, lagi banyak electric charge yang bateri itu boleh simpan. Kemudian CCA, unit M juga, abbreviation untuk cold cranking M. Okey, makna dia maximum current yang bateri itu boleh deliver dalam masa 30 saat pada suhu 0 Fahrenheit ataupun minus 18 degree Celsius sambil maintain voltage di atas 7.2 volt. Okay, CCA ni berguna semasa untuk start engine sewaktu pagi ataupun untuk negara yang ada winter, cuaca sejuk. Sebab masa cuaca sejuk, minyak enjin jadi likat sikit dan memerlukan more power lah untuk start enjin. RC, unit dalam minit. RC ni abbreviation untuk reserve capacity, unit dalam minit. Okay, RC ni bermaksud total minit untuk bateri yang fully charge, untuk discharge current sebanyak 25 ampere dan maintain voltage di atas 10.5 volt. Semakin tinggi minit RC, maknanya semakin lama bateri itu boleh supply power untuk essential accessories seperti lampu, infotainment, sensor dan sebagainya. Untuk kes bila alternator gagal berfungsi. So bila alternator gagal berfungsi, bateri take over untuk supply power kepada aksesori yang penting lah. Macam contoh lampu, infotainment dan sensor. Contoh RC sama RC 53 minit. So maksudnya jika alternator fail, pemandu ada masa 53 minit lah untuk cari bengkel kan. Contohnya untuk cari bengkel. Dan bateri akan supply selama 53 minit untuk power load seperti lights, infotainment dan sensor. Okey, CCA berguna semasa untuk start engine semasa low temperature ataupun cuaca sejuk untuk negara yang ada winter terutamanya. Kalau dekat Malaysia ni CCA tak berapa crucial sangat sebab Malaysia cuaca dia tak sejuk macam negara yang ada winter. Kemudian AH bermaksud berapa banyak electric charge bateri itu boleh simpan. Lagi tinggi AH, lagi banyak elektrik boleh simpan dan lagi lama bateri itu boleh supply current untuk load. RC, reserve capacity, unit dalam minit, bermaksud berapa lama bateri boleh supply power, berapa minit lah. Berapa minit bateri boleh supply power semasa alternator fail, semasa alternator tak berfungsi lah. Untuk
cold climate ataupun tempat yang ada cuaca sejuk, prioritaskan nilai CCA, kena CCA yang tinggi. Sebab starting masa crank engine tu starting current dia tinggi, so CCA kena tinggi. Dan semasa cuaca sejuk, minyak enjin tu dia jadi likat, memerlukan power yang lebih. Okay, untuk negara yang mild climate, CCA ni tak berapa penting sangat lah. Kemudian untuk yang guna heavy electronic, cari reserve capacity dalam minit yang tinggi dan AH. AH ni total electric charge yang bateri boleh simpan. Okay, kemudian ini hanya footnote lah. Tak semestinya CCA yang tinggi sesuai untuk kereta kita lah. Kadang-kadang tak ada provide any benefit pun, sebab kita dekat negara Malaysia bukan cuaca ekstrim yang sejuk lah. Dan kalau terlampau tinggi sangat CCA akan bebankan kepada alternator. Ini contoh bateri Amaron High Life. Nilai AH, CCA dan RC ada tulis dekat stiker body bateri. Untuk bateri Century Maratona Max, nilai AH, CCA dan RC ada tulis dekat kotak bateri. Dan dekat body bateri tak ada tulis. Kena check dekat kotak bateri. Kemudian ini tanda-tanda bateri patut ditukar. Tanda-tandanya masa start engine tu slow cranking dan ada bunyi clicking lah. Kemudian lampu berkelip-kelip, itu pun tanda bateri nak kong lah. Kemudian kalau selalu kena jump start tu, maknanya bateri dah kong lah tu. Dan typically bateri lebih daripada 3 tahun dan ke atas biasanya akan kong dan kena tukar bateri baru. Semasa engine off, semua electrical component seperti interior light, radio, emergency light ataupun hazard light, dia ambil power daripada bateri. Okay. Bila kita start engine pusing, engine pusing alternator melalui drive belt. Kemudian alternator generate electricity, convert to DC by a built-in rectifier. So semasa engine dah start, fungsi alternator adalah power all electrical system in the car, termasuk lampu dan aircon. Satu lagi fungsi alternator adalah untuk charge bateri. Okey, semasa start engine, kereta belum gerak lagi, alternator berpusing dekat idle RPM, maksudnya low RPM lah. Dan dia akan charge bateri lah, tapi dengan power yang sedikit lah. Kemudian untuk optimal charging, bila kita dah start jalan kereta, kan, RPM meningkat, alternator berpusing lebih laju, akan charge bateri dengan power yang lebih tinggi lah. Okay, in case masa dekat traffic light kan, kereta idle, engine masih on, kereta idle, tak bergerak. So kalau kat situ kita pakai aircon, pakai banyak lampu kan, kemungkinan power yang alternator supply untuk charge bateri lebih sedikit daripada current keluar, maksudnya current yang diguna oleh load lah. So dekat situ bateri could slowly discharge, sebab output yang digunakan lagi tinggi daripada input alternator charging bateri. Okay, fungsi bateri semasa untuk start kereta kan, semasa cranking CCA tu, untuk provide current yang tinggi lah, sebab starting current untuk motor tinggi untuk start kereta, dan power accessories yang lain lah semasa engine off. Alternator pula, fungsi dia masa kita dah start engine untuk supply electrical power semasa normal operation, dan untuk
charge bateri. Kalau alternator fail, dia tak akan charge bateri. Masa itulah fungsi RC, reserve capacity battery, dalam unit minit tu, lagi tinggi RC, contoh 53 minit, dia akan, bateri boleh supply essential load dalam masa 53 minit. So dalam masa 53 minit tu bolehlah cari bengkel yang terdekat. Dua jenis kod, satu JIS kod untuk kereta-kereta daripada Jepun ataupun Korea. Satu lagi kod DIN kod Jerman punya, Deutsches Institut für Normung, untuk bateri kereta Continental daripada Europe. Okay, video ni kita concentrate kepada kod JIS, Japanese punya standard. Okay, NS40ZL ni adalah kod lama, equivalent kepada kod baru 46B20L. Ini kod yang baru 46B20L. Okay, kita bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama 46 ni. 46 ni cerita pasal performance lah. Makin tinggi nombor ni, makin performance dia tinggi lah. Contoh 46 ni mewakili range AH 35 hingga 38. CCA pun ya juga. So makin tinggi numbering 2 depan ni, makin tinggi AH dan makin tinggi CCA. Kemudian yang kedua B ni. B ni refer kepada table ni, jadual ni. Untuk B mewakili width 129 mm dan height 203 mm. Okay, height adalah height sini ke sini, tak termasuk terminal lah, tinggi terminal tak termasuk. Kemudian nombor 3 bahagian ni 20, ini mewakili length. Maksudnya kalau 20, maksudnya 20 cm. Kalau 19, maksudnya 19 cm. Macam tu. Okey, bahagian keempat L. L ni maksud dia left ataupun sebelah kiri lah, merujuk pada terminal negatif. Kalau L maksudnya terminal negatif sebelah kiri, view daripada side macam ni. Ini terminal negatif, ini positif. So kalau L maksud dia terminal negatif sebelah kiri, left. Kalau R maksudnya terminal negatif sebelah kanan, view macam ni. Okey, angka 2 digit ni, bahagian pertama, refer kepada performance rating, iaitu AH dan juga CCA. Makin tinggi angka ni, makin tinggi AH dan juga CCA bateri. Okey, kat sini contoh jadual JIS kod yang baru, contoh kan. 2 angka kat depan ni, 32, 36, 50. Kan, semakin tinggi 2 angka kat depan ni, maksudnya performance dia lagi tinggi lah. AH dia makin meningkat dan juga CCA dia pun makin meningkat. Okay, next contoh. Ini kod lama, JIS kod yang lama, NS40ZL, equivalent kepada kod baru 46B20L. Okay, kalau yang lama, NS40 ni, bermakna dia punya AH dalam range 35 hingga 40 AH. Physical size B. Okay, yang ni nanti akan kita tunjuk jadual. Physical size ni, B ni refer kepada lebar dan juga tinggi bateri. Kalau 46 ni bermaksud capacity AH dia lebih kurang 35 sehingga 40 juga. Macam tu. Physical size B, tinggi lebar bateri dan juga height bateri. Nanti kita tengok jadual dia. B ni refer kepada apa. Kemudian 20 ni refer kepada panjang bateri dalam sentimeter. Next, L ni bermaksud terminal negatif sebelah kiri. Kalau ending dia huruf L, maksudnya terminal negatif sebelah kiri dan pakai size small terminal. Kalau ending dia LS, maksudnya terminal negatif sebelah kiri dan pakai standard terminal, iaitu besar sikit size dia. Okay, ni contoh kod JIS bateri yang ending dia huruf S .
maksudnya terminal size dia besar sikit ataupun standard terminal. JIS code yang berakhir dengan huruf S maksudnya terminal dia besar sikit ataupun standard size terminal, berbanding dengan yang tak ada huruf S, terminal dia kecil sikit, pencil post. Untuk JIS bateri, diameter terminal positif lebih besar daripada diameter terminal negatif. Ni contoh bateri Century NS40ZL ataupun 46B20L kod baru. Okay, perhatikan terminal positif lagi besar daripada diameter daripada terminal negatif. Okay, terminal positif lagi besar diameter. Okay, ini contoh bateri Amaron 46B19L. 19L dia pendek sikit 1 cm daripada 20L. Ini hujung dia tanpa S hanya L saja. Okey, maksudnya dia pencil post terminal dia kecil sikit. Kalau hujung dia LS, terminal dia besar sikit ataupun standard terminal. Okey, sama juga dengan Amaron. Terminal positif dia, diameter dia lagi besar daripada terminal negatif. Okey, in case marking plus and minus ni carbo, satu cara nak tentukan mana satu terminal positif, mana satu negatif, tengok yang mana yang diameter besar, itu adalah terminal positif. Sekarang kita ukur terminal negatif tu, diameter dia sepatutnya lagi kecil daripada positif. Okey, bahagian bawah 13.1, 13.2 macam tu. Bahagian atas 11.2. Okey, 13.1 bawah, 11.2 bahagian atas. Okey, kalau positif patut lagi besar. Tadi 13.1 kan. Okey, kalau terminal positif bahagian bawah dalam 14.4. Okey, 14.4 lagi besar pada terminal negatif tadi 13.1, 13.2 macam tu. Okey, bahagian atas. Okey, bahagian atas dalam 12.7. Dan tadi yang negatif atas dia 11.2. Next, Amaron High Life 46B19L. Okey, tadi Century sama kod depan, cuma beza dia Century 20L. Dia punya panjang 20 cm. Untuk Amaron High Life panjang dia 19 cm. Hujung dia L tanpa LS, hujung dia L saja. Terminal negatif sebelah kiri. Terminal negatif sebelah kiri, pandangan layout dari sini kiri. Okey, kita ukur negatif tu bahagian bawah. Bahagian bawah 12.5. Okey, untuk positif sepatutnya lagi besar. 14.1, 14.2. Lagi besar diameter dia. Okey, untuk bahagian atas terminal negatif dalam 11. Bahagian atas terminal positif 12.7. Okey, kesimpulan dia untuk JIS bateri, terminal positif diameter dia lagi besar pada terminal negatif. Okey, key features untuk bateri kod 46B20L ni. Okey, maintenance free battery ataupun lead acid battery, voltage 12V standard. Kemudian kapasiti AH dia 35 hingga boleh pergi 38 ke 40 AH. Kemudian CCA cold cranking amp, range dia 315 ampere sehingga 350 ampere. Contoh model kereta yang pakai bateri kod ni 46B20L ataupun kod lama NS40ZL seperti Pro 2, Myvi, Axia, Beza, Viva dan sebagainya. Honda, City, Jazz, Civic dan sebagainya. Others, Kia Picanto, Hyundai, Atos. Okey, tadi kita tengok contoh bateri Century Maratona 46B20L. Kali ni kita tengok contoh Amaron High Life 46B19L. Beza dia kat sini. Yang Century 20L, Amaron High Life 19L.
Okey, yang 46B ni sama. 46 ni korespon kepada AH 35 sehingga 40 AH, dan juga ada CCA dia. CCA range dia. Kemudian B ni, B refer kepada jadual untuk lebar bateri dan juga tinggi bateri. Ini kemudian kita tengok jadual dia. Kemudian 19 ni bermakna panjang bateri tu dalam sentimeter. So kalau 19 bermaksud 19 cm. Kalau 20 bermaksud 20 cm. Okey, L ni bermaksud terminal negatif sebelah kiri, left. Okey, ini adalah jadual untuk part ni part B ni. Okey, kalau B bermaksud lebar bateri 129 mm dan juga tinggi box height ni, tinggi ni adalah 203 mm. Tak termasuk tinggi terminal lah. Kalau contoh 46 D kan, bermaksud lebar dia 173 mm, tinggi box ni 204. Contoh kalau kat sini H, lebar dia lebih kurang 278 mm, box height lebih kurang 220. Okey, ini tadi dah explain. Kalau 20 kat sini bermaksud panjang bateri 20 cm. Kalau sini angka dia 19 bermaksud panjang bateri adalah 19 cm. Okey, ini bahagian huruf terakhir ni L bermaksud terminal negatif di sebelah kiri, iaitu left. Pandangan dari atas, okey, terminal dekat sebelah sini ya. Okey, ini terminal negatif, positif. Okey, kalau L maksudnya left, terminal negatif sebelah kiri. Kalau contoh sini R kan, maksudnya terminal negatif sebelah kanan. Ini terminal negatif, positif. Negatif sebelah kanan adalah R. Kalau L, terminal negatif sebelah kiri. Untuk bateri brand Century Maratona Max, kod NS40ZL ni kod lama. Kod JIS baru 46B20L. Okey, 46 maksudnya dia punya range AH 35 hingga 40. So untuk Century ni 38 AH. Untuk CCA dia 350. Kemudian B ni adalah dia punya lebar kali dengan tinggi. Lebar kali dengan tinggi. Ini tinggi ni termasuk dengan terminal lah, terminal bateri. Kalau tak termasuk terminal bateri, dia rendah sikit lah. Kemudian 20 ni adalah panjang bateri, iaitu 20 cm. Dan L bermaksud terminal negatif sebelah kiri. Okey, berat dia lebih kurang 95 kg. Ini warranty period untuk petrol car 15 bulan ataupun 25,000 km mileage, yang mana sampai dulu. Okey, ini summary dia untuk new code JIS. Okey, yang pertama ni 46 ni refer kepada AH dan juga CCA lah. Untuk 46 range AH dia 35 sehingga 40 AH boleh pergi. Kemudian B ni korespon kepada lebar dan juga tinggi bateri dalam mm. Ini dalam mm lah. Kemudian 20 ni mewakili panjang bateri dalam cm. Tadi B ni dalam mm. Untuk 20 ni dalam cm lah. Ini mm, ini cm. Kemudian L ni mewakili terminal negatif sebelah kiri ataupun kanan. Kalau L ni bermaksud left. Left maksudnya terminal negatif sebelah kiri. Ni contoh bateri Century ya, Maratona Max. Kod baru JIS 46B20L. Okey, B ni refer kepada lebar dan juga tinggi bateri ya. Okey, untuk lebar 129. Okey, bila kita ukur dengan measuring tape 129 mm ataupun 12.9 cm. Okey, next. Okey, masih lagi kod yang sama, B. Dia punya tinggi 203. Okey, kita tengok tinggi box ni
2 lebih kurang 203 mm. Kemudian untuk tinggi bawah ni, bawah box hingga ke terminal 219. Tapi yang 203 ni refer kepada tak termasuk tinggi terminal lah, 203 ni. Kalau termasuk dengan terminal jadi 219. Untuk B ni maksud lebar 129, tinggi 203, tak termasuk tinggi terminal. Okay, next 20 ni bermaksud panjang housing battery ni dalam cm, 20 cm. Okay, next L ni bermaksud terminal negatif pandangan daripada sini. Terminal negatif sebelah kiri ataupun left side. Terminal negatif sebelah kiri. Terminal negatif sebelah kiri. Okay, view daripada atas macam ni. Okay, next contoh bateri Amaron High Life. Part number dia 46B19L. Tadi yang Century 46B20L kan. Okay, Amaron 19L. Kemudian AH dia 35, Century tadi 38. CCA Century tadi berapa? 350 ke? Yang untuk Amaron ni 330. Untuk Amaron ni sama juga. B ni korespon kepada lebar dan juga tinggi housing battery ni. Okay, untuk lebar 129 mm. Untuk tinggi 203 tak termasuk tinggi terminal lah. Kalau tinggi terminal campur tinggi terminal positif negatif bateri ni jadi 227 lah. Tapi dekat jadual ni 203 tak termasuk tinggi terminal lah. Hanya dari sini ke sini saja. Okay, 19 kat sini bermaksud panjang 19 cm lah, unit cm lah. L dekat hujung ni bermaksud left, terminal negatif sebelah kiri ataupun left. View daripada atas macam ni. Okay, terminal ni kat bahagian sini. Jangan terbalik pula terminal kat sini ya. Terminal kat bahagian sini. Okay, lepas tu L bermaksud left, terminal negatif sebelah kiri. Kalau R, terminal negatif sebelah kanan. Macam ni. Terminal negatif sebelah kanan. Kalau R lah. Sekarang ni L, maksudnya terminal negatif sebelah kiri. Ni. Ini negatif sebelah kiri. Okay, penting jangan salah beli R lah, sebab dekat kereta tu dah ada wiring dia. Panjang dah cukup-cukup je. So, jangan terbalik lah beli. Supaya nanti kita sambung cabling ataupun wiring asal tu ngam-ngam je.